Baru 19.9k bang, tak sampai lagi 20k. Tapi tak apalah, aku belanja lah video ini hari. Cara nak guna dia mudah je. Sebelum tu korang kena pastikan korang gosok dulu korang punya handle yang berdaki tu, yang bau busuk, bau hapak tu. Kena gosok dulu lah bagi cantik. Ini aku gosok cara paling malas. Sebab apa? Aku pakai barang yang biasa lah. Ada orang tu dia pakai macam beruh yang betul lah. Macam aku ni aku pakai beruh gigi yang lama je. Gosok sampailah dia, sampai kita puas hati lah dengan kita punya warna handle tu. Kemudian barulah kita epoxy dia. Cara bancuh dia macam ni lah. Okay, tuang 3 penutup untuk botol besar macam yang aku cakap sebelum ni. Lepas tu tuang 1 penutup untuk botol kecil ni. Dua-dua ni kalau korang beli total dia sekilo lah. Jadi boleh pakai dekat macam-macam jenis handle root lah. Nak pakai 20 batang root boleh. Lepas tu boleh juga kalau nak epoxy bunga-bunga kat rumah, ataupun nak epoxy keychain, ataupun nak epoxy cincin yang kita pakai kat jari, yang memang lawa lah pakai epoxy bang pemilik ni. Jadi macam ni lebih kurang cara dia. Kena gaul dulu, lepas tu sapu. Okey, ada orang pakai beruh yang mahal, yang dia punya bulu-bulu kat beruh tu yang lembut sikit. Tapi macam aku ni, aku pakai yang biasa je lah. Sebab nak tunjuk video pada yang tanya. Jadi yang mana nak cuba epoxy ni, okey, boleh cubalah. Tak adalah terlalu orang cakap bangsawan sangat macam kita hantar kat kedai harga 1000 2000 tu. Tapi yang ni cara dia simple lah, mudah, lepas tu cepat. Puas hatilah untuk kita pakai sendiri dengan harga yang kita beli. Harga sedang tu je.